Assalamualaikum guys, kembali lagi channel saya Zenta Gaming. Dalam video kali ni korang mesti tertunggu-tunggu kan. Ini adalah konten yang korang tertunggu-tunggu, iaitu konvoi Proton Wira guys. Seperti yang korang tahu, seperti mana yang Zenta bagi tahu dekat TikTok dan dekat IG. Kalau korang follow lah, kalau belum follow korang jangan lupa follow TikTok dengan IG Zenta dulu, ok? Sebab Zenta upload pasal konvoi semua dekat situ lah. So kita akan adakan konvoi Wira, iaitu pada Sabtu 1 hari bulan 11. Tak tahulah ni post pada bila. So kat sini Zenta tunjuk lah. Mana yang belum follow ni lah akaun TikTok Zenta, salah satunya akaun TikTok Zenta. Ni ada Zenta ada post, iaitu ni lah. Password dia Zenta letak kat caption sebab masa tu terlupa. So Zenta sebenarnya hairan, adakah kita punya room ni, Zenta punya room konvoi ni masih ramai ataupun tidak? Ya, setelah 7 bulan tak main kan. Ni baru aktif balik. So tak apa, jadi kita ke masjid kan pukul 11. Sekarang ni kita pukul berapa? Pukul 10.55 tak silap. So kita akan tunggu lagi 1 minit, lagi 4 minit dan kita akan skip and then kita tengok. A few inches later. Alright guys, ni kita dah pukul 11. Mari kita masuk server Malay. Kita akan pergi ke City 1 sebab Zenta kan nak bawa korang pergi Pulau Langkawi, nak cinematic kat situ. So macam biasa guys, mesti korang rindu cinematic dekat dalam konvoi kan. Ada, tapi video kali ni ada 4 guys, 4 cinematic. So memang khas lah untuk korang. So harap korang boleh tekan button like dulu, picit button like dulu, and then boleh share kat kawan-kawan korang, and then boleh tekan komen, ok? So guys, Zenta nak bagi tahu siapa yang buat clippers pasal Zenta. Miss dia screen record video Zenta, lepas tu dia post kat TikTok, dia buat konten. Lepas tu tag Zenta, siapa yang FYP Zenta akan bagi upah lah, manis-manis kan. Ok, so kita dah masuk, let's go tengok apa. Uish, 16, uish, 17, 18, 19, 20. Gila korang ni, Gila. Ok guys, so gila, Zenta terkejut. Masih ramai yang join. So Zenta akan suruh diorang kumpul dekat Burger King ni dulu. Sebab apa? Sebab Zenta nak tengok dulu siapa yang berapa ramai ada, and then baru kita bergegas gerak ke Tropika. Ramai dah guys, dah ramai ni. So Zenta akan buat apa ni, cinematic dahulu lah. So macam biasa lah, siapa yang tak dapat masuk tu Zenta minta maaf sebab rumah doktor je nak buat macam ni kan. Ok, so semua dah set up apa semua. Korang nak layan cinematic tak? Jangan lupa layan, ok? Tekan button like dulu, tekan, lepas tu share kat korang-korang. Let's go layan cinematic. Korang mesti rindu kan konvoi yang ada cinematic macam dulu-dulu sebelum ni kan. So ni adalah akan comeback lah, means korang kena follow TikTok Zenta. Sebab apa? Semua update kat situ guys. Zenta just post pasal konvoi kat situ je. Korang follow sekarang. Ok, so sekarang ni Zenta plan nak pergi mana? Highway, nak pergi ke Tropika. So Zenta sekarang sesat, tak tahu nak pergi mana. Sebab lupa mana dia punya map tu. Bukan sini. Miss, betul lah, ke sana belakang. Map dia dah makin besar, dah macam GTA 10. Memang besar. Game mobile je tapi map besar gila lah. Ok, let's go. Kita akan pergi ke highway. Kita akan shoot pula kat situ cinematic untuk sebelum nak ke Tropika tu lah. Miss, itu tempat starting untuk budak-budak longgok. Tapi kereta Zenta dah tak longgok guys. Kalau longgok Zenta jangan lumba. Dia tiba-tiba ngebug masa tu, tak, dia punya longgok tiba-tiba terreset. Dah tak boleh lumba. Tak apalah, just jalan-jalan je lah bawa kereta ni kan. Nak buat macam mana kan. Astaga, tak sampai lagi. Kereta dah lompat-lompat guys. Gila. So siapa yang hadir dalam video kali ni, korang jangan lupa tekan button
Korang jangan lupa hadir kat ruangan komen lah. Zenta nak tengok siapa yang ada dalam video ni. Siapa yang masuk Zenta punya room, lepas tu dia komen dekat video Zenta. Mari kita lihat. Okay, let's go. Kita dah sampai dah tempat cinematic yang kedua. Biasanya Zenta buat 2 atau 3 je. Ni kali ni first ni 4 sebab baru comeback. Okay, let's go. Diorang dah semua tunggu dah. Diorang semua dah tunggu. Mereka semua dah tunggu. Baik doh. Okay, let's go. Kita akan pergi mengambil. Apa pasal tak lepas ni? Astaghfirullahaladzim. Oh, lupa. Tak lepas juga. Payah load ni. Nak buat macam mana kan? Satu cara. Kena reverse. Satu-satunya cara adalah kena reverse. Astaghfirullahaladzim. Aku nak reverse, korang nak reverse. Tak bagi lah laluan. Apa yang susah sangat kat sini? Arai ya. Okay, sekarang ni tepi aku ni nak nasib baik ada ruang lah. Nasib baik ada ruang weh. Nak ikut belakang baru boleh. Gila. Okay, so start skater kuning. Kau respect sikit. Aku tengah reverse. Kau menjelit macam anjing. Jom layan cinematic. Let's go. Chapter sudah cinematic kedua. Let's go. Kita pergi ke Tropika guys. Semua jiwa-jiwa kelajuan ni. Tengok tu sampai ada yang lupa. Tropika tu belok kiri guys. Dia orang pergi tegak. Itulah. Shock sangat berlumba. Okay guys, let's go. Kita baiki dulu. Dah sampai dekat Tropika ni. Dah sampai kat Tropika. Kita nak cinematic dekat tepi ampangan pula. Kat tepi ampangan. Ampangan. Okay, lawa tu sini. Kepak. Okay, so kita akan parking kita kat sini. Ini kita ke cinematic dulu. Lepas tu kita akan pergi mana kita tahu. Okay, let's go. Kita tunggu yang lain. Okay, layan cinematic dulu guys. Jangan lupa tengok sampai habis. Tutup pintu, tutup jendela, karena ni lagu boleh bikin kaprok talinya. Sampai sego mata jabu, mata jabu, sego mata jabu. Okay, settle cinematic ketiga kita. So sekarang ni Zenta nak plan pergi mana? Jabatan putus. Ingat tak masa awal Zenta review tempat ni, Zenta pergi jabatan putus. So let's go. Let's go guys, bergerak guys. Reverse. Tak ada jalan depan ni. Tak ada jalan depan. Tolong reverse kawan-kawan. Astaghfirullahaladzim. Dah macam ni pula. Aku rasa ada mana. Pokok boleh tumbang mai. Okay, so kita lalu je kat pokok ni. Betul. Siap gila lah. Pokok tumbang. Ini kenapa? Tolonglah yang belakang tu reverse. Ya Allah. Tak terjatuh dah Wira tu guys. Allahuakbar. Biadab ni tak tolak ni. Biadab ni tak tolak ni. Kata purple ni apa yang tak puas hati sangat. Personal sangat ni. Wish. Macam mana boleh jatuh bawah tu? Okey. Nampak. Ya Allah. Apa ni? Alah. Apa benda ni? Ini bukan marih. Bukan bulan nak berterapung-terapung ni. Okay. Apa yang aku tengok ni? Yang pelik-pelik lah Wira ni. Okay, let's go. Astaghfirullahaladzim. Break tak makan pula. Tak service break lagi. Okay, tak apa. Kita akan pergi ke jabatan. Jabatan apa? Jabatan. Uish. Pecah siau rumah tu. Kuat gila. Gila kuat tu kita ni. Sudah boleh langgar lagi rumah. Kan? Okay, let's go. Kita langgar rumah depan tu. Okay, ni ada rumah. Mari kita langgar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa aku langgar? Tak ada apa-apa pun siau. Gila lah.
Penyelamat. So kita dah sampai ke pulau Jabatan Separuh. Jangan jatuh. Kita parking dulu. Ni sinematik terakhir guys. Sinematik terakhir konvoi ni. Okey. Macam mana korang enjoy tak? Okey, tak sabar. Aku nak tengok kereta aku ni. Kemek tu gila. Macam mana ni? Ya Allah, kemek. Lawa tu dia punya karbon. Realistik mas effort lah. Banyak dia punya usaha nak buat tu. Kalau hilang pisang baik denong tu. Okey, so sekarang ni adalah semua projector kita punya peserta Wira. Tak, sekarang ni kau nampak aku lalu depan kau. Apa pasal kau langgar aku lagi? Aku bagi sekali buku 5 kan? Tak, aku nak lalu. Tak payah duduk ke depan. Astaghfirullahalazim. Ya, kau seorang je ada Tifana tu kan? Tifana punya side mirror tu kau seorang je ada. Tak, sekarang ni aku nak lalu juga. Kau tak payahlah ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Memang macam mana aku nak lalu? Ni. Kau nampak aku nak lalu kan? Tak payah nak. Ya Allah, bagilah aku review kereta satu. Kau dah jalan ni kereta ni semua mantap-mantap kereta papa ni menyala habis. Ya Allah, tak payah langgar. Kereta biru, kereta biru dah buta warna agaknya. Kereta putih ni. Putih ke ni? Kelabu ke tak tahu, hitam kot. Dah tak ada tak ada decal smart, tak ada vinyl. Agaknya ngebak apa ni pun sama. Ngebak tu rasa. Takkan tak ada corak ke design langsung pelik-pelik Ish. Pelik-pelik So sampai situ sajalah video kita. So guys, kepada yang tak dapat masuk event ni, Zenta minta maaf. Harap korang faham yang room 5 20 orang je. So terima kasih masih support Zenta. Si nak masuk room Zenta. And then jangan lupa tekan button subscribe dan komen, share kat kawan-kawan korang and support semua konten Zenta. Okay, terima kasih Zenta sayang korang. So makanlah dulu cinematic last ni.